Tak ni ke, duk tengok lah video ke. Dia tunjuk dua tahun lepas. Dia kena stroke lagi. Dia tak boleh gerak tangan dia. 2 tahun lepas. Jadi gak lon ni boleh gerak dah tangan gapo kaki gapo normal, jadi nampak pun normal, cuma tak kuat tu biasalah. Tapi 2 tahun lepas kerana kita ni setahun lebih dah, tangan pun boleh gerak sikit baru. Sikit benar lah. Takut-takut boleh gerak gak mojo. Kalau boleh gerak gak ni gak Allah lah, susah lah nak gerak, nak pergi mari gapo. Muka tak boleh gerak lah mano. Kaki, tangan. Adulah, minta sembuh. Korang minta sembuh lah.